Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Khalai Wandar. Hari ini 16 hari bulan Januari 2026. Jam tepat 9.30 malam. Saya sekali lagi ingin mendedahkan beberapa perkara di mana PBT, kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat gagal menjalankan tugas mereka. Di mana kita tahu bahawa warga negara asing begitu bermaharaja gila, berleluasa menjalankan perniagaan mereka tanpa sebarang dokumen yang sah. Di mana kita tahu bahawa kalau saya telah mengkaji selidik, memang tertera bahawa warga asing tidak dibenarkan memiliki lesen penjajah atau perniagaan kecil. Boleh daftar SSM dengan gunakan visa dagang. Adakah mereka menggunakan visa dagang? Tidak dibenarkan memiliki kedai runcit, pasar malam atau pasar basah. Mereka tidak boleh menjalankan. Tapi kita tengok, bukan saja di Kuala Lumpur, di seluruh Malaysia. Pasar tani, pasar malam, penjualan ikan, ayam semua begitu berleluasa di Kuala Lumpur. Mana-mana pun kita tengok kedai runcit di Gondol, tuan punyanya Bangla ataupun Pakistan, kebanyakan Bangla. Mereka potong ayam, jual ikan, semua boleh. Tetapi mana perginya PBT? Tengok, kalau kita tengok PBT dalam negara kita ada 149 PBT, pihak berkuasa tempatan. Dewan Bandaraya 12, termasuk Majlis Bandaraya. Majlis Perbandaran 39 dan selebihnya Majlis Daerah. So semua sekali adalah 149. Dan yang saya suka kemuskilan sekali lagi ialah di mana perginya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PPDN HEP. Kita tahu masing-masing mempunyai tugas. Immigration mempunyai tugas, Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mereka mempunyai tugas, PBT mempunyai tugas, polis mempunyai tugas. Tetapi oleh kerana mereka berpoya-poya lah, saya percaya dalam hal ni, dalam hal isu warga asing, maka semua kedai kita nampak, kedai runcit mereka ada macam mana. Pasar malam Selayang, contoh Selayang, tapi seluruh Malaysia. Kalau kita masuk Ijuk pun lagi berleluasa. Kalau kita pergi Shalam lagi mereka berbaharajalela. Tetapi kita sebagai warga negara Malaysia, kita pun kena tanya diri sendiri, apakah saya telah buat sebagai warga Malaysia? Adakah saya telah membuat aduan secara sah? Bagi tahu nama saya, nombor IC saya berbuat sah. Tulis aduan, kita tak buat. Kebanyakan warga negara Malaysia tak buat. Hari ini you tak buat, 10 tahun lagi, kita warga negara Malaysia pun sekarang dah mula dah. Kita akan bekerja di bawah warga negara asing. Warga Bangla, warga Pakistan, semua kita akan jadi pekerja mereka. So, saya pun tak tahulah. Sekiranya mereka mempunyai visa pedagang, membayar beberapa dokumen yang sah, membayar nilai yang betul kepada kerajaan, mereka buat perniagaan tak salah. Kita tengok satu Bangla dia buka kedai emas di Masjid India. Kita tak salahkan dia. Kelonggaran undang-undang kita salahkan. Kalau menunding jari kepada mana-mana, 3 jari tunjuk kita. Kalau kita menunding kepada mana, kita tunjuk kepada kerajaan kita. Kenapa begitu kelonggaran diberi? Baru-baru kita tengok, dia katakan dia luluskan rang undang-undang. Seorang ibu melahirkan anak di luar negara, anak itu adalah warga negara Malaysia. Bapa siapa? Bapa warga negara asing. Biarlah Negro kah, siapa tak kisah. Dia jadi warga negara asing. Patutlah dia mencabar, ada yang mencabar. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita akan menerajui, kita akan jadi Perdana Menteri. Pakistan berani kata, kerana kebodohan, ketidakcikapan, ketidakpintaran pemimpin-pemimpin dalam yang menerajui kerajaan. Kalau saya menunding satu persatu, semua dipersalahkan. Cakap, kalau Datuk Khalai ini dia konon nak cakap, saya lahir di sini, ini ialah bumi saya. Lagu yang nyanyikan, saya nyanyikan, negaraku, tanah tumpuannya darahku. Saya taat setia kepada raja dan negara. Maka ini adalah tanggungjawab saya. Saya bukan calang-calang punya orang tahu. Saya ada tanggungjawab saya. Saya mati pun bumi ini juga. Maka saya mau pihak berkuasa seperti mana yang saya katakan, semua menjalankan tugas dan kepada semua warga Malaysia. Nampak buat aduan secara tulis. Buat report polis. Buat report kepada immigration. Buat report kepada PPDN HEP, iaitu Kementerian Perdagangan dalam Hal Ehwal
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna buat report. Itu adalah tanggungjawab kita. Sekian, terima kasih daripada Datuk Dr. Khalil Wanar.